Biar kamera dekat dia je. Tak tu nak balik dah. Ini tempat kita orang duduk. Dia dekat perumahan. Yang 2 buah rumah dijadikan guest house. Susun Susun lah. Susun. Dia tepuk. Oi, panasnya Allah. So, hari ni tema kita orang pink hijau. Mana orang pink? Saya je tak masuk tema. Ada dengan Yani. Damn. Oh ya Allah, panasnya. RM1 lah tu. Betul kan balik? Tegak kan balik? Cek ke guys student dah betul? Cuba komen. Lah. Cuba komen. Panas lah. You kat mana nak pergi? Nak balik dah. Macam tripod sini tak ada orang. Nak? Tripod kat dalam beg aku. Macam tripod sini tak ada orang. Kat aku. Oh lah kat kau punya. Bye, Jumpa dekat Kuantan Speaker. Why? Ada kereta? Memanglah ada kereta ni jalan raya. Tengok kiri kanan atas bawah. Panasnya kenapa dia orang ada bumbung? Jom duduk belakang sama-sama. Mana boleh Zola. Kau ada perempuan kau ingat kau driver. Kau ingat pun sering kau. Hai Zola. Zola Zola. Let's go. Oh guys. Bye. Makanan dah sampai. Ni apa shakshuka? Shakshuka. Dia ada roti dengan daging kot. Ni roti kaya goyang, laksa. Ini mangsa-mangsa dan pemangsa ni. Dia ambil gambar laju tau ni. Birian. Okay guys, ni laju. Ready guys, birian. Buatlah elok. Ni nak masuk vlog ni, Bag dia 10 kilo. Dalam ni lah monopod, power bank. Kita kotak. Oh enggak. Dia getong kat tepi. Ada punya apa getong ni? Dek, macam mana makanan? Okey? Okey. Tak bayar Sayang. Nak baik borak ke air. Tiba. Oh, macam kat hujung-hujung lah, Kita nak hujung. Okey, lagi masuk. Kau ke sana kau ni hujung. Bunga betul. Kita sampai kat sini. Mana faham Buddhis ni? Nyanyi. Salah tempat lah. Sadap. Kita pergi Pahang Buddhist Association.
Itulah atas sekali tu. Oh, children. Di mana? Peserta Buddhis Pahang. Janganlah aku search kat Google dulu. Azala, kita kat mana? Semua tengah backman sebabnya tak boleh buat payung. Kita buat payung boleh sampai kat pintu depan je. Tak boleh. Kenapa tak boleh buat payung? Tak boleh buat payah. Nampak tak? Panas guys. Nanti tak estetik. Tak estetik. Okay. Let's go. Tengok ni, dia punya view. Dia guna-guna video ni. Ini video. Kita orang baru masuk tu, pintu masuk. Baru jalan sikit je. Tempat dia besar guys. Nampak tak? Walaupun tak nampak kamera muka aku. Ada kamera. Kamera lagi kat belakang. Oi, panas dah datang. Oh guys, kita orang nak jalan-jalan dengan menikmati pemandangan. Pegang. Sini lah, tak jalan lah. Panas. Oh guys, bye. Tengoklah perangai budak-budak ni. Tengok sudah ni tengok tu. Oh, seronok dah tu ambil gambar macam tu. Dia seronok dah tu. Kat sini tenang je guys. Sebab hari Senin kot. Tak ramai. Betul. Hari ni Isnin. Tak ramai sangat. Dari Tasik. Lepas tu macam gunung. Okay. Bye. Silap mataku. Mana mata aku? Kiri mata aku mata. Silap mataku. Kerana matamu, mata kiri matamu. Mata. Selebel. Pantan jelik selebel sama. Oh, dari ratu. Ada ratu yang orang guys. Boleh lagu ratu kejap. Heboh. Itu lain kan. Itu boleh isi kat tu. Ratu ni tak apa. Dia lagu ratu. Ha, dah redup. Jalan. Ah, dah nak panas ni. Tak. Okey. Hai, ni nak tinggal situ ke? Okey, jalan. Masuk. Kita jadi model. Kita jadi model. Semua nak ikut. Aku habis awal. Kita pergi sama-sama tu kita tengok. Aku habis 17 ni. Aku balik naik dah kat 18. Next week dah start intern dah. Dah start ramai weh. Nasib baik kita ambil gambar dah situ. Okay, masuk guys. Apa dia? Dah start gambar. Tadi guna Android bocah. Sekarang guna iPhone bocah. Tuan dah selesai tawaf satu tempat ni. Tu tengok di belakang. Sedang Dah habis dah 2 air mineral. dia habiskan 2 air mineral Aina. Nak adalah kongsi dengan Aina. Dia habiskan. Aku kongsi dengan Aina. Aku kongsi. Oh guys, berlaku. Nak pergi mana? Oh, cari souvenir. Souvenir sebab patutnya pergi makan. Tapi tadi kita orang brunch. Tadi Makan lambat sikit. Baru balik. You can. Bye. sibuk tengok belakang. Where we at? We at tempat tadi kau hantar pikus. Tapi right now Sekotong. Apa? souvenir. Nak tengok kedai jual souvenir. Kucing Oh my god, takutnya kereta. Kucing betul. Comel. Ya guys.
Kau jangan macam-macam. Kamera ada dekat tangan aku. Kamera. Kamera dia cakap. Kamera. Kamera. Oh, lon. Beli lah. Tak boleh cakap sikit. Nak kena beli tu. Itulah ada tanda Kuantan besar. Kita duduk ada taman ya. Macam Ah, tak bawa payung. That's your payung. If you want to be with me, you have to be pretty. I'm pretty lah. yeah, not that pretty, but it's okay. In the average. Tembak. Oh, you have to stop. Hai, gun. Mari sabai. I have to save my face. Mari sabai. Wanna go there? Ada farm fresh. Inilah dia. Taman eh? I don't know. Macam nak jatuh kau menari ni? Kena ambil kat sini, rejuk. Hi guys. Patutnya Hi guys. Apa? kita orang nak cari kedai souvenir tapi kedai tu yang kita orang search tu dia rehat sekejap. Tapi kedai tu bersebelah dengan Menara Kuantan ni. So kita ni set macam nak pergi tengok lah kat sini. Lepas tepi tu pun ada farm fresh. Boleh beli es krim. Es krim. Es krim. Oh, dia nak pergi ambil gambar kat situ. Ya kau cakap aku tadi. Dia tak payah naik boat lah. Dah pergi betul. Itu orang cakap main-main je tadi. Dia main-main je. Jom kat sini. Tapi dia Jangan cakap dengan Aina, jangan cakap dengan Aina. Nanti kena panas sikit. Dah kena juga. Rupanya dapat juga. Semuanya dah tertulis. Kita main-main je. Sungai apa? Sungai Pahang ke ni? Pahang. Sungai Pahang. Ni dia Ni Sungai Pahang. dengan air laut. Jadi dia sungai air masin. Gunakan payung kecil ke? Aku dah ada payung besar. Sap. Sok-sok okay, jom. Aku sangat Why support. you want to? Dia dah sampai situ lah. Jom Ada orang tu. Starbucks kat situ. Ica kejam jenis. Jangan. Manja kali dia. Ha. Beranginnya. Ui, tak nampak muka. Uish. Tapi berangin. Kena letak sendat bag. Congcing. Hari ni dia pakai baju. Congcing. Dia pakai baju Cina. Mana di depan ni ke? Ha, boleh lah. Nampak aku pantai? Daulat tu? Dia nak ambil gambar jatuh dekat sini dengan nampak Kuantan punya tu. Dekat sikit. Okey ke tak okey? Kalau kita berdiri kat depan tangga ni. Oh, dah sampai. Sampai. Oh, tak berfikir. Mana dia duduk tangan nak jatuh. Contoh ni. Apalah. Ni kawan siapa ni? Kawan siapa? Anak siapa? Pakcik, tengok anak pakcik. Aunty dia. Aunty. Ada panakas lah. Apa? Apa ni? Oyster. Fresh water. Boleh turun. Hamid, ambil ya, tolong ya. Dia duduk diam je. Mana? Nampak tak? Yang sering dengan Idina ni. Ni, duduk diam je. Kat mana? Dah dekat pasir. Kat darat tu. Mana sana? Jauh. Sering dengan Idina. Dia ada macam tu tak ada tinggi hitam. Nampak tinggi hitam sebelah dia. Belah kanan dia. Dia duduk straight macam tu, straight. Ada. Boy Sungai Pahang paling hebat di dunia. Zoom pakai iPhone paling hebat di dunia. Ada buaya. Dia berdiri. Berangin buat sangat baik.
mahal. Hanya dekat dalam tempat ni mesti mahal. Kalau keluarkan kat luar mesti murah. Masuk dalam rumah mesti mahal. No, mahal. Apa? Kita nak tengok souvenir je. Dia bontan punya baju. Dengan faham dia kan. Oh, ada buat apa dalam tanah seri? Apa sampai kat sini? Ini pelantar-pelantar pemandangan kat dalam. Ini skydeck ni kat luar. Kita nak balik sini. Pelantar pemandangan 92 meter. Tingkat 1 di indoor sahaja. Mana dia? Okey dah. Dina. Dina saya duduk dekat kursi tu. Dia ni kan. Mana? Adik. Baru masuk dia dah bergambar kat sini pula. Cantik yang mesti. I'll sit. I take picture. Tengah tunggu lift. Dia ada 3 arah rasa. Comelnya. Ni asal berada dekat tepi Menara 188 dan dalam 188. Boleh bayangkan tu? Berada dekat tepi Menara 188 dengan dalam 188. Orang tengah tunggu turn teropong sebenarnya. Kalau dia dalam masih ada ekor ni. Video. Dalam dan tepi. Tada. Anak Melayu apa ni? Panas dalam. Tengok budak tu seorang-seorang dan ini dia. Tengok budak-budak. Dia nak cari burung elang. Baiknya dia. Tengah video kau tadi. Dapat tengok kat situ ada polis marine. Tak nampak, kena guna teropong baru nampak. Kat situ dia tengah duduk. Ada 2 lift. Handphone aku kat sini, purse aku kat sini. Tadi kita naik kat lift timur tu. Sekarang kita nak turun kat lift barat pula. Tadi kita naik sini. Tipu je, tak nak tutup. Ada orang tu jadi ambulans tadi. Yang ni kan? Yang ini. Kayaknya dia rekod. Oh, terus blur. Okay. Bye, jumpa dekat bawah.
let's go. Tolong tekan, tolong tekan. Dekat tiram bawah. Mana? Situ kan? Sini ya. Mana ada nak dekat apa-apa kot lah. Ah, ni kan bangunan. Ni ke? Oh, ada. Ni view. Biasa. Sana. Saya ke sana. Saya. Ui, sangat tu. 还是地毯的，但是我有那个。哦，好美哦！ Yang pakai timuran kereta jadi. Inilah dia, tengok tu. Nak buat video Kau driver kau. 那个黑白的。 Driver kau tidur. Pak cakap something. Ha? Cakap something. Cakap something. 哪里有过 So 去？ kita nak turun dah. Nak pergi makan 那个 ais 黑 krim 白 Fun 的 Fresh. Kita akan pergi Zaman Tori. Sampai dah. Okay. Baik. Okey, nanti tengok luar atau pula. Kita orang dah selesai jalan-jalan. Mana menara tu? Ah, tak nampak. Pergi Farm Fresh. Ya. Farm Fresh guys. Nampak tak? Tak tahu nampak ke tak. Nak beli. Ya Allah panasnya. Ya Allah panasnya. Astagfirullahaladzim. Nak pergi Farm Fresh. Budak ni berhenti ambil gambar pula. Beli aiskrim ataupun air. Bye. Azam menuju ke Farm Fresh. Azam menuju ke 10 ais krim. tempat kegemarannya. Oh, dia ada banyak weh. Sebelah tu ada ais krim gula apung. Mana? Ni yang sebelah ni. Aiskrim berlemak gula apung. Ya Allah panasnya. Station masuk. Kita dah sampai Farm Fresh. Yang ni yogurt susu. Sedap guys. Salah sikit kita akan berumpuk bawah. Guna muka. Oh, tak nak. Kita lagi nak hati-hati. Tangan satu pegang sini, satu pegang air. One by one. Baju aku terangkat lah. Hai, kita orang baru habis. Tapi manis. Manis. Cunggu dia cair. Oh. Bawah sekali tu manis. Tapi sedap. Oh, cik. Kita dah jumpa gula kek kali ke berapa dah? Kali keempat ke kelima. Tak payah tengok dah video gula kek. Alah, dah pergi dah 5 kali dah kita pergi. Tu. Cantik lah api hijau. Macam strawberry. Sana lah pink semua. Ya, macam rombongan cikgu. Macam malu sangat. Tak ada malu sangat. Kau malu ke kawan yang kita orang? Kalau jalan kat pandang konten. Ada kampus ni. Mana kampung? Tak boleh masuk ke? Tak boleh masuk eh? Rasanya dia memang kat dalam. Takut kalau orang masuk pecah kot dengan dia. Apa sih kita tengok dari luar je ke? Ya, maksudnya kita pilih daripada luar. Pak kelakar. Dia kalau pergi memang pecah lah. Aku tak masuk. Aku rasa tak ada masuk Kedai tu sangat-sangat lah banyak gila barang kecil-kecil. Penuh. Baik kat kedai yang besar macam ni. Tapi penuh dengan barang. Ya, mana? Lepas tu dia tutup kat depan tu. Kaunter di depannya.
Tengok ya Allah ramainya. Kita dah lalu untuk kali ke-5, kali ke-6 gula keknya. Lagi sedapnya bau kedai ni. Goreng goreng. Goreng guring. Sebab Kami okey lah nak makan kan. Dah lapar tadi. asyik. Masa dia dengar. Ni gula kek guys. Kalau korang nak beli gula kek, kita orang boleh tolong review kan. Gula kek. Gula kek. Betul-betul depan Menara Kuantan. Betul-betul depan Menara Kuantan. Driver kita kan? Alamak, driver dah sampai. Kasut ni Malaysia sikit lah. Ni Malaysia guna kasut ni. Salah kasut. Not recommended. Not recommended. Jangan beli kasut. Kalau nak pakai kena pakai stukin. Stukin. Ha. Tapi jenis ni lah, jenis yang tu boleh je. Jenis ni tak. Salah pakai kasut. Tak tahu apa nak tukar asadi. Okay, bye. Tapi tak tahu pula lah 3 tahun nak sampai. Mak Kilau. Sampai ni tak tahu bila lagi nak sampai Kuantan sama-sama. Ayah dah. Ayah dah. Kau kenapa pakai kasut cross itu? Dia pakai sepanjang masa. Apa tu? Astagfirullahaladzim. Kalau tadi dah terbunyi Arab. Apa paling sedap weh? Paling sedap weh. Tengah tu meja. Zaman tori sepi. Macam kat Instagram. Ada gambar kita tak? Bismillah. Ada kat mirror? Kat tengah-tengah. Alhamdulillah. Okay, let's go guys. Kita ambil ikan patin yang dalam tu tadi. Yang dekat dalam ni yang ni. Macam ni. Kalau tak ambil video. Ni untuk buka risahnya. Masa pernah? Oh ya Allah. Siapa yang lapar? Sampai mengantuk pun dah tahu dah. Siapa yang mengantuk pada tahu siapa yang lapar pun. Kita orang juga sini. So kita boleh ambil gambar dengan renovate tu. Minta macam ni lah. Yang betul. Apa-apa. Minta macam ni. Oh, macam ni. Minta ni. Minta ni. Lepas tu nampak tak lubang ni? Nampak tak tu? Yang lubang ni. Yang ada besi lubang. Sampai nasi pun dah excited. Wangi. Nasi dia wangi. Sebab tengok macam tekstur dia macam nak makan dekat hari-hari. Tak hancur. Jadi ambil gambar dia hujung. Kita letak. Rasa kau dah hantar tu sikit. Dapat penjas kejap pun okey lah. Tidak betul? Tadi? Betul. Tapi dah butuh air ni. Tadi saat sebelum nasi sampai ni. Saya tak fikir. Saya tak kira. Dia letak ujung. Ya Allah, besar. Itu biar je. Ini kita akan balik. Kamera jatuh kat ikan. Ambil gambar je hujung. Saya bagi nampak semua macam dekat pulau. Bau tempoyak. Oh, gambar. Sedapnya. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ada monster. Percaya je. Aku potongkan Dia bertiga. Alright. Makan-makan. Aku bangun lah kau berdua lah. Saya bocor.
Kita buat tadi. Macam nak pakai sesuatu dalam dulu. Tolong foto kan? Aku ambil video. Gajah. Astaghfirullahaladzim. Jembul segajah biru. Macam ni kita nak fotokan dulu untuk bagi fotonya nampak Lepas tu, share je. Tak kisah. Tadi lihat kan lah kau. Highlight of the day. Bila lagi nak makan patung ni tak faham. Dah kena makan masa pergi yang Taman Negara. Bila lagi? Bila-bila je. Aku faham. Bila-bila je. Aku ni favourite so ibu akan masak. Itu orang jarang. Bye, budak-budak bocel. Lagi bocah ni. Aduh, duduk dengan dia pula tu. Bye. Hi guys. Tu je lah. Ada kat belakang kamera? Oh ada. Ada. Aku. Dia kata dia nak tidur macam ni. Takutnya dia pandang aku. Memang aku kau. Takutnya aku tak boleh tidur. Ada orang tengok. Ataupun macam gini Zola. Tengok ni. Sedih lah pokok. Jangan kacau Zola. Merah lagi. Aku nak tanya handbrake je. Kacau je. Mana balik keluar ni kau? Dia naik lori lah. Oi, mana lagu? Asal slow. Daripada yang mula-mula tu yang lepas tu. Dah sampai. Kita tak sempat nak cakap apa. Tak sempat nak tangkap benda dia cakap. Ini kau buka iklan apa? Anda Ada pula aku jam selama ni. setelah anda tiba, Haji sama aku cakap dalam masa 1 jam operasi. Orang dekat tengah KL lah cakap nak tutup. Google Map kalau awak tengok ni. Watch out. Watch out. Finger. Let me see you. Before that, eat first. Yes.